Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan kuliah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama baca Ummul Kitab, surah Al-Fatihah, untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada guru-guru kita, alim ulama, kepada ibu dan ayah kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita, kepada diri kita sendiri, muslimin dan muslimat sekalian, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama kali malah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Islam, iman dan ihsan. Dan semoga kita semuanya dipanjangkan umur, sihat, sejahtera dan dikurniakan keberkatan serta rahmat dalam hidup kita ini. Ya. Terima kasih di atas kehadirannya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada hari ini, dan kita sama-sama kita berniat dalam hati kita menuntut ilmu ini hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi minggu ni kita nak sambung kuliah kita. Kita tengok kuliah kita, tajuk pada minggu ini kita nak masuk bab berkenaan definisi ya, ataupun rukun dan wajib umrah. Apa maksud umrah, kemudian dan pengertian umrah, apa maksud dia, kemudian kita nak tengok juga wajib dia pada minggu ini. Okey, kita tengok ya, kita tengok tajuk kita. Siapa yang ada buku dia boleh tengok kat sini, iaitu kita nak tengok pengertian umrah ya. Apa maksud umrah? Kalau orang tanya kat kita, umrah tu maksud dia apa? Umrah bermaksud mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu. Ya, bermaksud mengunjungi Baitullah di Mekah pada bila-bila masa dengan mengerjakan ya, dengan bermaksud dengan berniat tawaf, sa'i, bercukur ataupun bergunting dengan menurut syarat-syaratnya, ya, serta menunaikan segala wajib-wajibnya. Itu adalah umrah. Nah, kalau orang tanya kita, umrah tu apa dia? Yang apa nak pergi umrah tu? Kita senang jawab, umrah tu pergi Mekah lah. Senang jawab, kita bagi kita umrah tu pergi Mekah lah. Yang tu yang senang yang kita jawab pun kan. Jadi kalau tanya kita umrah ni, kita nak pergi umrah, iaitu bila-bila masa kita boleh pergi umrah. Dengan maksudnya dengan melaksanakan, bermula daripada niat, tawaf, sa'i, bercukur dan bergunting, kemudian tertib. Okey, kemudian dengan menurut segala syarat-syaratnya. Dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat ni lah yang ramai orang tak ikut. Syarat-syarat ni lah ramai orang terlepas pandang, dan syarat-syarat ni lah juga ramai yang tidak tahu syarat-syarat dia. Okey. Baik. Dan serta menunaikan segala wajib-wajib dan sunat-sunatnya. Yang fardu kita kena buat, yang wajib kita kena buat, kemudian yang sunat-sunat pun kita buat. Okey, ini adalah umrah. Baik, kemudian pengertian haji saya cerita sikitlah. Beza haji dengan umrah, kadang orang keliru. Apa maksud haji, apa maksud umrah? Haji pada syarak mengunjungi Baitullah dalam bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ni bermula daripada 1 Syawal sehingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah.
hari raya tu, hari raya haji yang mula tu dikenali juga sebagai hari nahar. Okey, 10 hari bulan tu hari nahar. 8 hari tarwiyah, 8 Zulhijjah tu hari tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari nahar, 11, 12 dan 13 hari-hari tasyrik. Nah, ini adalah hari-hari kebesaran dalam Islam. Ramai yang tak tahu. Kalau tanya budak-budak lah zaman dulu ni, ramai yang tak tahu hari-hari kebesaran kita dalam Islam ni. Walaupun dia tak wajib, tapi kita ambil lah tahu berkenaan dengan sirah ni, berkenaan dengan sejarah ni. Kita kena lebih baik kita tahu, sebab kita nak buat ibadah. Okey, baik. Kemudian kita nak tengok juga apa itu rukun. Hari ini kita nak tengok apa itu rukun. Rukun ialah pekerjaan yang mesti ditunaikan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Jika tidak ditunaikan sama ada dengan sengaja ataupun tidak, maka tidak sah haji dan umrahnya. Tuan-tuan, rukun sembahyang, solat ada 13 rukun. Di antaranya apa dia? Di antaranya takbiratul ihram. Okey. Kemudian sertakan dengan niat, baca Fatihah, rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud sehinggalah selesai bagi salam. Satu saja, dan satu rukun saja yang kita tak buat, tidak sah solat kita. Tidak sah. Okey, saya nak cerita, ada satu orang makcik ni, dia WhatsApp saya pada minggu lepas kepada kuliah tu, malam tu, esok tu hari Isnin, dia WhatsApp, dia teks dekat saya. Dia pergi umrah tahun 2023 dah 3 tahun dah. Dia tanya ni, Ustaz, makcik nak tanya, makcik buat umrah sah tak? Dia yang buat, dia tanya, dia suruh tanya kita pula tadi ni. Kita tak tahu dia buat macam mana. Dia tak cerita dengan sejelasnya. Dia kata, makcik, apa yang makcik buat rasa umrah tu tak sah? Baru dia cerita. Dia kata, makcik ni masa buat umrah makcik tak niat. Kalau kita buat umrah kita tak niat, sah tak umrah tu? Tak sah. Macam kita puasa lah. Kita puasa saja, tapi kita tak niat pun, tak dapat pahala puasa, tak dapat. Puasa tu tidak sah. Nabi dah pesan, innama a'malu binniat, setiap perbuatan kita bermula dengan niat. Dia kata kat dia kata, taklah saja tayanglah Ustaz, umrah ni umrah yang kali yang ke berapa dah, dia kata. Okey, baik. Orang kita ni, dia beranggapan, dia kata, aku duk pergi umrah 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak tu aku pergi umrah. Dia beranggapan pada diri dia macam tu. Jadi bila dia pergi umrah yang dah berkali-kali tu, okey, dah jadi umrah sunat dah. Bila umrah tu jadi umrah sunat, umrah sunat ya, tak apa, lebih-lebih kuat cincai tak apa, kalau salah pun tak apa. Faham saya cakap dia? Boleh tak? Tetap tak boleh, sebab dia tertakluk kepada wajib umrah. Wajib umrah tu apa dia? Larangan ihram. Dia tertakluk kepada situ. Yang ni yang ramai yang kadang-kadang dia tak perasan, dan dia terlepas pandang kat sini. Okey. Jadi saya kata kat dia, makcik, jika sekiranya makcik tidak berniat, tak niat langsung, tapi makcik pergi masuk di masjid, makcik tawaf, makcik sa'i, makcik gunting rambut, sah tak? Tak sah. Dan tak dapat pun umrah tu. Dia tanya kena dam dah? Tak kena dam, sebab dia tak niat. Faham tak? Tak niat, tak kena dam, dan umrah tu tak dapat, tak sah, penat saja. Sebab tu saya kata, lepas tu saya tanya dia, ada mutawif tak? Takkan mutawif tak cerita langsung, takkan mutawif tak tanya langsung. Sebab tu saya sendiri kalau bawa jemaah atas bas pun, kami duk bercakap. Dah tak berhenti bercakap. Niat dak lagi, jangan lupa nak berniat, niat dalam hati. Okey, bukan kita baca, kita duk ingat, duk baca je ni, saya aku berniat menjaga umrah. Itu lafaz tak jadi, niat dalam hati. Apa maksud niat? Niat bermaksud lintasan dalam hati. Okey? Macam tu. Jadi itulah soalan yang dia tanya dekat saya pada baru ni.
Di antara soalan yang jarang-jarang lah orang tanya macam tu. Okey, dia buat ibadat tapi dia tak niat, tak sah. Macam sembahyang subuh tadi, dia makit, dia bangun. Okey, kemudian dia mandi ambil sembahyang, dia tak niat apa pun. Sah tak sah? Tak sah. Okey. Baik. Seterusnya kita nak tengok. Okey, rukun. Baik. Rukun, istilah rukun dalam umrah bermaksud amalan-amalan yang mesti dilakukan. Jika tidak dilakukan, umrah tersebut menjadi tidak sah, ataupun ianya masih tergantung sehinggalah dikerjakan segala rukun-rukun umrah tersebut. Macam kita solat. Okey, kita solat bermula dengan pada takbiratul ihram sehinggalah bagi salam. Semua kita kena ikut tertib dia tu. Tertib yang mana dahulu didahulukan, yang mana kemudian dikemudiankan. Kita tak boleh takbir Allahu Akbar, lepas takbir kemudian terus rukuk, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey, kita sekurang-kurangnya kita baca doa iftitah tu yang sunat. Lepas tu kita baca yang rukun, baca Fatihah, ikut tertib dia. Macam tu. Baik, kalau sekiranya kita tanya kat dia balik, ada niat nak buat umrah tak? Ada niat, tapi saya terlupa nak niat. Terpakai tak tu? Terpakai tak? Okey, ada ulama dia khilaf pada kalangan ulama, dia kata sebab perbuatan itu menjurus kepada niat. Sebab dia nak buat sesuatu perbuatan bermula dengan niat. Contoh, saya nak minum air. Contoh, saya nak minum air. Contoh, saya ambil air, saya minum. Adakah saya dah niat tak nak minum ni? Ada niat tak? Dah tentu ada niat. Kalau tak ada niat, saya nak ambil tak air ni? Okey. Jadi kalau nak selamat, ada khilaf pada pandangan ulama mengatakan jika sekiranya dalam hati dia tu ada niat nak buat umrah tapi dia terlupa nak niat. Dalam hati dia niat nak buat umrah, dia pergi dah, dia dah pergi dah dekat tempat nak niat tu, kemudian dia balik, dia tawaf. Orang tanya ni buat apa ni? Nak buat umrah, dikira sebagai niat juga. Faham tak? Cuma dalam diri dia tu dia rasa macam dia rasa macam ragu. Dia jadi macam ragu. Sebab tu kita tak boleh ragu, kita kena yakin. Kita kena yakin sungguh-sungguh. Baik, satu lagi ada satu lagi yang saya dapat kes. Saya share dalam grup kami lah. Satu orang jemaah ni minggu sudah juga pergi buat umrah. Lelaki dah berniat, lepas berniat balik sampai dekat hotel, berehat. Okey, sementara nak makan, nak rehat, nak solat, nak pergi ke masjid, nak tawaf, nak sa'i ni, dia sampai dekat hotel, dia buka kain ihram dia pakai baju, dia pakai seluar. Faham saya cakap Sedangkan dia dalam ihram, boleh tak? Tak boleh. Okey. Baik. Yang si kakak ni bagi tahu, dia kata kami dah bagi tahu dah. Kawan-kawan bilik pun bagi tahu dah. Dia tak mau juga, dia kata tak mau, tak selesa, dia kata. Tak selesa. Okey, dah dimaklumkan. Lepas tu saya hantar letak, saya tunjuk. Kita tak boleh. Dalam ihram tak boleh. Apabila kita dah berada dalam ihram, kita tidak boleh tukar pakaian ihram tu kepada pakaian biasa. Jika sekiranya dia terlupa sekalipun, dia terpakai, maka apabila dia ingat, dia segera kena buka pakai ihram balik. Tak kena dam dan tidak berdosa. Namun jika sekiranya dia diberi ingat dan dia tahu akan kesalahan dia tu, tapi dia engkar juga, maka dia berdosa dan dikenakan dam. Ada dalam handphone saya ada. Saya kata takkan tak mengaji langsung. Kalau jenis orang macam ni, saya nampak dia tak pergi kursus langsung, ataupun dia pergi jenis ujung-ujung dekat kan habis, jenis macam tu. Ada orang pasien macam tu, dia tak mau pergi mengaji. Okey, rugi kita ni punya simpan duit nak pergi buat ibadat,
Baik, duit dah habis pasal, masa habis, penat habis. Yang keempat ni apa dia? Kita balik dalam balik dalam ihram. Balik dalam ihram ni lah yang orang tak tahu. Ada orang pernah tanya, dia macam nak berdebat dengan saya lah. Dia kata, Ustaz, yang Ustaz kata kalau kita pergi di Mekah, kalau kita rukun buat tak habis. Contoh, jika sekiranya kita tawaf kena 7 tapi kita buat 6 ataupun 5 saja, tak lengkap, tawaf tu tak lengkap. Kemudian kita sa'i, okey, kemudian kita dah gunting rambut, kemudian kita balik ke Malaysia ni, balik ke tanah air ni, adakah kita dalam ihram? Ya, dalam ihram, sebab kita tertakluk kepada larangan ihram tersebut. Tak ada kata apa kat saya, oh, kita yang duduk kat sini ya, kita pergi buat kat sana, bila kita balik habis ya. Tak, saya cakap ni faham tak? Dia guna logik dia guna logik akal dia. Saya kalau orang yang jenis guna logik akal macam ni, saya tak mau layan. Pergi kat hang buat macam mana hang nak buat. Cakap pun dia tak mau terima. Saya kata tak boleh, sebab kena ikut syarat tawaf. Di antaranya hendaklah tawaf sebanyak 7 pusingan dengan yakin dan sempurna. Bila kita tawaf tu tak cukup, kita tak boleh buat sa'i. Dak, sa'i saya buat cukup. Dan kita betul syarat nak buat sa'i, hendaklah tawaf tu cukup 7 pusingan. Faham tak? Nasib baik dia duduk jauh, kalau dekat saya pulai selingar dia lah. Suruh mengaji tak mau, lepas tu dia nak debat dengan kita pula. Ada orang macam ni, orang nak buat, kita pun nak buat, tapi ilmu tak ada. Okay? Bila ada masalah besok, baru mula nak main cari kita. Tengah-tengah malam pun main rumah kita. Ada masalah, telefon main kat kita. Betul saya cakap tu terang, bukan kita tak boleh tolong, tapi tengok kita ni. Sebab tu saya pesan kepada anda, mungkin ada yang tengok live apa semua, saya pesan sungguh-sungguh, ibadat ni kita yang perkara yang kita nak buat ni adalah ibadat, bukan kita nak pergi makan angin. Okey, umrah adalah perjalanan ibadat, bukan perjalanan makan angin. Makan angin tak nak masalah, makan angin, ini ibadat. Ibadat bila kita nak buat sesuatu ibadah yang kita nak laksanakan, ibadah ini adalah bersandarkan ilmu, bukan bersandarkan kehendak kita. Kita tak boleh buat ibadah ni ikut kehendak kita, ikut cita rasa kita, tak boleh. Kalau macam tu kita nak buat ikut kehendak kita, apa artinya hukum? Apa artinya syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak kat situ? Tak, bukan nak marah, nak habaknya. Lepas kita buat ustaz balik daripada Indon cengih sangat, marah, tak marah kan, nak habaknya. Okey, baik. Jadi rukun, dengar rukun umrah ada 5. Rukun umrah ada 5. Wajib umrah ada 2. Ustaz, apa beza rukun, apa beza wajib? Okey, nak cerita. Ini. Baik, rukun ialah pekerjaan yang mesti ditunaikan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Jadi yang saya cerita ni bab haji dan umrah lah. Yang lain-lain tu macam solat, puasa tu sama lah, tapi yang saya cerita ni bab berkenaan haji dengan umrah ni. Okey, baik, adalah pekerjaan yang mesti ditunaikan, dilaksanakan oleh orang yang buat kerja haji ataupun umrah. Jika tidak ditunaikan sama ada dengan sengaja ataupun tidak, maka tidak sah haji dan umrahnya. Contoh, dia tidak berniat. Contoh, kalau haji dia tidak berwukuf di Arafah, dia tak wukuf, tak dapat haji. Tu di antara dia. Saya bagi contoh lah. Ataupun umrah, dia tidak berniat, dia tak tawaf. Saya tanya dia, ni niat dah lagi? Niat dah. Tawaf ramai ustaz ya, orang ramai sangat saya tak mau tawaf, saya nak buat sa'i saja, boleh tak? Tak sah, tidak sah, sebab dia tidak buat rukun, perkara rukun tersebut dia tidak lakukan, dia tak laksanakan. Okey, baik. Kemudian rukun umrah, istilah rukun ni ialah rukun dalam umrah bermaksud amalan-amalan yang mesti dilakukan. Jika tidak dilakukan, umrah tersebut menjadi tidak sah ataupun ianya masih tergantung sehinggalah dikerjakan segala rukun-rukun umrah tersebut. Contoh, saya ni niat buat umrah, pergi berniat
pergi dekat miqat, mandi sunat ihram, tukar daripada pakaian biasa kepada pakaian ihram, ambil wuduk, keluar, masuk dalam masjid, Allahu Akbar, solat sunat ihram 2 rakaat dalam masjid. Kemudian dah selesai dah apa semua, saya pun keluar daripada masjid, naik bas, naik kereta, naik van, jalan kaki ke apa pun kita naik kenderaan, duduk dalam kereta, duduk dalam bas, baru niat sahaja aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahlul ataupun aku jadi halal. Boleh pilih yang tu. Macam tu. Bermakna saya telah pun melakukan rukun umrah yang pertama, berniat, dan wajib umrah yang kedua iaitu berniat di miqat. Nah, wajib umrah ada 2. Wajib umrah ni ada 2 saja. Berniat ihram, nampak tu? Yang rukun umrah adalah niat umrah. Wajib umrah niat ihram umrah di miqat. Ada beza tak kat sini? Ada beza. Kalau rukun niat dalam niat dalam hati. Okey? Baik, kalau wajib umrah iaitu niat ihram umrah di miqat. Niat tu di mana? Tempat dia. Contoh, saya nak buat umrah. Okey, tempat berniat, ni saya bagi contoh dah. Tempat berniat di Masjid Abdullah Fahim Kepala Batas. Contoh. Okey, sekarang yang saya duduk ni adalah tanah haram di Mekah. Jadi bermakna apabila saya nak buat umrah, boleh tak saya niat di Mekah? Tak boleh. Jadi maknanya saya kena pergi berniat di, contoh dah, saya bagi contoh ni di Kepala Batas. Itu adalah miqat. Tempat tu dah ditetapkan. Jadi maknanya saya kena pergi ke masjid tu. Inilah masjid yang kita kena niat. Ustaz, kalau saya niat dekat Masjid Al-Amin boleh tak? Tak boleh. Kena niat di masjid tu. Faham tak? Macam tu. Tempat. Okey? Baik. Miqat dah terbahagi kepada 2. Satu miqat masa, satu miqat tempat. Yang saya cerita ni adalah miqat tempat. Berniat di tempat. Macam tu. Nah. Baik. Kemudian, niat adalah lintasan dalam hati. Aku niat umrah kerana aku niat umrah dan berihram kerana Allah Ta'ala. Apa-apa berlaku dekat aku bertahlul. Senang tak? Tak payah hafal pun lah. Tak payah. Dia dah makcik tak hafal, makcik tak payah hafal Nah, kita ingat macam tu saja. Niat lintas dalam hati saja. Ni kira cara-cara tak reti kita lah. Cara-cara yang kita tak reti. Kita niat dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku buat umrah dan ihram kerana Engkau, Ya Allah. Apa-apa berlaku kat aku halangan syarak, aku bertahlul. Senang tak? Senang tak susah mana pun. Okey? Yang saya bagi kertas tu, kadang-kadang mungkin ada yang dia nak tengok juga. Tengoklah. Saya ajak ni cara yang mudah ya. Kalau tak boleh, Ustaz, niat pun saya tak reti. Tak usah pergi terwih Niat pun tak reti kan. Ni cara mudah, cara yang simple saja. Dan yang paling senang saya ajak pada tuan-tuan dan perempuan ni. Baik, berniat adalah lintasan dalam hati. Berniat ihram di miqat adalah tempat. Kita berniat di tempat. Wajib umrah yang pertama. Baik, satu rukun, satu wajib. Satu niat dalam hati, satu berniat di tempat. Jadi satu dah. Okey? Baik, bila kita dah berniat, yang nak kena jaga ni apa dia? Yang kita nak kena jaga iaitu menjaga larangan ihram. Contoh. Saya pergi dekat miqat, saya mandi sunat ihram, saya ambil ayat semayang, pakai ihram, saya keluar, saya solat sunat 2 rakaat. Kemudian saya berniat, aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahlul. Jadilah tu. Rukun pun dapat, wajib pun dapat. Dua perkara ni dah dapat dah. Baik, bila saya dah berniat,
Ditambah lagi satu wajib umrah, iaitu kena jaga larangan ihram. Bila dah niat saja kena jaga perkara larangan ihram tu. Yang tadi tak boleh pakai kepiah, yang tadi saya boleh pakai kepiah lah, tak boleh pakai dah. Kena pakai kain ihram. Kena jaga rambut-rambut kita. Kena jaga tak boleh memakai wangi-wangian. Ada 13 perkara larangan ihram. Ada larangan yang dikhususkan untuk lelaki sahaja, ada yang dikhususkan untuk wanita sahaja, ada larangan yang dikhususkan untuk lelaki dan wanita. Kita akan cerita nanti. Baik. Kemudian rukun, yang kedua selepas daripada kita berniat, iaitu tawaf. Rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Apa maksud tawaf? Tawaf bermaksud mengelilingi Baitullah dengan menurut syarat-syaratnya. Berapa ada syarat tawaf? Syarat tawaf ada berapa? Dapat tak? Syarat tawaf ada 8. Okey, di antaranya suci daripada hadas besar. Kemudian suci daripada hadas kecil. Suci badan dan pakaian daripada tempat tawaf, bermula daripada sudut Hajarul Aswad, berjalan ke hadapan, mengirikan Baitullah. Hendaklah tawaf dalam keadaan tawaduk. Dan kita kena fokus, kita kena semata-mata tawaf bukan dengan tujuan yang lain. Hendaklah tawaf sebanyak 7 pusingan dengan yakin dan sempurna. Itu di antara ada lagi. Syarat-syarat tawaf macam tu. Baik, selesai daripada kita dah tawaf dengan sempurna, selesai syarat tawaf ni kena selesai, maka kita boleh buat sa'i. Ibadah sa'i. Apa maksud sa'i? Sa'i bermaksud berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali ulang-alik. Itu definisi sa'i. Dan syarat sa'i ada 6 syarat sa'i. Okey, syarat sa'i ada 6. Baik, itu adalah rukun yang ketiga. Rukun yang keempat adalah bercukur ataupun bergunting. Bagi jemaah lelaki, afdal. Apa maksud afdal? Iaitu adalah terlebih baik, digalakkan, iaitu mencukur rambut di kepalanya. Cukur bagi botak. Okey, bagi jemaah lelaki. Dan bagi jemaah wanita, hendaklah dia gunting rambut di kepalanya daripada mana-mana sudut di kepalanya. Sama ada di sebelah kanan, sama ada di tengah, sama ada di kiri, atas ataupun di belakang. Dia sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dia sekurang-kurangnya 1 ruas jari. Itu di antara syarat dia untuk kita bergunting, bercukur ataupun bergunting. Dan yang kelima adalah tertib pada semua rukun. Apa maksud tertib? Tertib bermaksud yang mana dahulu didahulukan, yang mana kemudian dikemudiankan. Itu adalah maksud tertib. Okey? Baik, rukun dan wajib. Kalau faham dua ni, insya-Allah boleh buat umrah. Okey. Baik, kita nak tengok di samping dengan perkara rukun, kemudian perkara yang wajib, maka ada satu lagi perkara yang digalakkan untuk kita laksanakan, iaitu perkara-perkara sunat sebelum mengerjakan ibadah umrah. Ini sunat. Okey, baik, nak buat apa? Mandi sunat ihram. Nak mandi di mana ustaz? Nak mandi di hotel pun boleh, nak mandi di miqat pun boleh. Okey, kalau nak mandi di miqat ni ramailah orang, mungkin kita pun tak selesa, kita nak tukar pakaian, kadang-kadang nampak aurat kita. Okey, mandi di hotel kita boleh, kita mandi di hotel. Mandi sunat ihram. Niat sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Taala. Macam kita pagi tadi bangun awal sikit nak mandi, saja aku mandi sunat taubat dan sunat fajar kerana Allah Taala. Mandi sunat fajar. Okey. Baik, seterusnya apa dia lagi di antaranya? Solat sunat musafir. Ya, kita nak tolak ni, kita buat solat sunat musafir 2 rakaat.
Solat sunat musafir ni adalah apabila kita nak bermusafir sekira-kira kita pada jarak yang mengharuskan kita melakukan solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar. Fatwa yang terkini iaitu 81 km ke atas. Okey. Baik, dengar. Yang ni pun orang banyak tak faham berkenaan solat jamak dan qasar. Dengar saya cerita. Katakanlah saya duduk di sini, duduk di Sungai Dua ni. Ini contoh di rumah saya. Okey. Baik. Saya nak pergi ke Perlis. Jadi bila nak pergi ke Perlis ni, perjalanan 100 km lebih. Boleh tak buat jamak qasar? Boleh. Diharuskan kita melaksanakan solat jamak dan qasar. Dia sebagai satu hadiah yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebagai ruksah, keringanan bagi kita yang melaksanakan kita dalam perjalanan. Kita bermusafir dalam keadaan kita pergi makan kenduri, pergi tengok anak, pergi ziarah orang sakit, perkara-perkara yang baik ni. Boleh tak buat? Boleh. Jadi ustaz, masuk waktu katalah contoh 1:30 waktu Zuhur. Dengar. Boleh tak apabila orang azan Allahu Akbar, orang azan. Baik, saya pun sekejap lagi lepas Zuhur saya nak keluar ni. Orang azan dah. Boleh tak apabila orang azan tu saya duduk di rumah saya ni, saya terus buat solat jamak qasar? Boleh tak? Tak boleh. Saya tetap lagi kena solat secara tamam. Apa maksud tamam? Penuh. Kena solat seperti biasa. Macam tu. Baik. Bila yang saya ni nak kena solat, yang boleh dibolehkan untuk nak solat jamak dan qasar ni? Dengar saya cerita. Katakanlah orang azan. Bila orang azan, dengar tak? Bila orang azan, kita kata kat isteri kita, jom kita keluar. Kita dek kereta, kita keluar daripada karyah kita. Karyah saya ni Masjid Al-Amin, tapi saya pergi sembahyang dekat Masjid Kepala Batas. Baik, Masjid Kepala Batas tu dah kira keluar daripada karyah dah lagi? Dah pun dikira keluar daripada karyah. Okey, sampai dekat situ saya solat tak ikut imam. Saya solat saya sendiri-sendiri. Dah boleh tak lagi? Boleh tak saya nak buat solat jamak dan qasar? Dah boleh buat dah. Walaupun saya tak sampai lagi ke destinasi saya ke Perlis tu. Ustaz, sini pergi Kepala Batas baru 6 km, 7 km ya. Ustaz kata nak pergi destinasi tu kena 81 km atau lebih. Macam mana boleh buat dah? Dengar saya cerita. Sebab niat kita perjalanan tujuan kita nak pergi ke Perlis tu iaitu perjalanan yang lebih daripada 2 marhalah. Maknanya kita dah boleh solat dah. Dalam perjalanan kita tu dah boleh buat dah. Tak semestinya kena bagi cukup 80 km baru boleh buat. Faham tak? Ada orang beranggapan selagi tak cukup 80 tak boleh buat. Oh, jenuh lah macam tu. Okey? Ni nak bagi faham tu. Nah. Jadi solat jamak dan qasar ni senang saja. Saya akan ajak satu sampai. Baik, sunat-sunat dia, mandi sunat ihram, okey, memakai pakaian ihram, kemudian apa lagi? Solat sunat ihram, kemudian banyakkan beristighfar, selawat, kemudian kalau ada hutang bayar hutang dan sedekah. Ni di antara sunat-sunat dia juga. Kerat kuku ni, kerat potong kuku kita ni. Hari yang nak buat umrah tu, saya bagi tahu dekat jemaah semua, saya bagi tahu, baik, hari ni kita nak buat umrah. Bagi jemaah yang nak buat umrah, jangan lupa mandi sunat ihram, siap-siap di hotel, mandi sahaja, jangan niat umrah, mandi sahaja. Ustaz tak pakai ihram lagi, tak apa, mandi sahaja. Bila sampai di miqat lagi, baru kita tukar pakaian ihram, kemudian ambil wuduk, kita masuk dalam masjid, kita solat sunat ihram. Okey, kerat kuku, kaki dan tangan, merapikan janggut, misai dan rambut dan apa-apa bulu yang ada pada tubuh badan kita, menanggalkan bulu ketiak, bulu ari-ari dan sebagainya, mandi sunat ihram.
Kemudian mengambil wuduk dengan sempurna. Memakai wangi-wangian pada badan, bukan pada kain ihram. Ni sunat bagi lelaki, bukan bagi jemaah wanita. Ni sunnah, sunat bagi jemaah lelaki. Sebelum tak ada masalah, tidak jadi kesalahan. Okey, baik. Kemudian pakai minyak rambut, boleh pakai. Sebelum, yang saya cerita ni sebelum. Kalau dah berniat, Allah ustaz, tadi saya masa dekat miqat terlupa nak pakai minyak rambut. Terlupa lah ustaz. Ustaz kita boleh pakai minyak rambut? Boleh, tapi sebelum. Allah, saya dah niat dah. Tak boleh dah, sebab dah lepas dah. Okay, kita telah pun berniat. Sebelum tak ada masalah. Hendak pakai sebotol minyak rambut pun pakai Okey, macam tu. Kalau saya tak pakai minyak rambut ustaz, rambut saya cerin. Tahu tak cerin? Cerin ni adik-beradik orang panggil apa? Kerosot. Tahu rosot? Rosot dia jadi serabut. Dia jadi cerin. Macam tu. Kemudian apa lagi? Memakai kain ihram yang berwarna putih. Sepanjang saya bawa orang pergi umrah, tak ada lagi orang pakai kain ihram warna kuning. Walaupun Sultan Brunei kaya, dia tak pakai kain ihram warna kuning. Dia tak pakai kain ihram warna lain. Sunnah kita ambil yang berwarna putih. Jadi saya bagi contoh. Ustaz, kain ihram saya kotor ustaz, kena apa tak tahu. Tapi saya tetas kain ihram saya tu, saya pakai kain pelikat. Kain pelikat saya tu memang ada jahit sentung tu, tapi saya potong tang sentung tu, saya pakai kain pelikat. Saya nak bawa umrah, boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab tu saya pesan kepada jemaah, terutama jemaah lelaki, bawalah kain pelikat yang tidak berjahit. Sebab apa? Sebab nanti bila kita dah pergi berniat, kemudian kita balik sampai dekat hotel, kita nak rehat, nak mandi, kita nak makan. Baik, bila kita kemudian kita nak buka, bila nak mandi kena buka lah ihram tu. Buka lah pakaian ihram tu. Baik. Jadi kita pakailah kain pelikat yang tak berjahit tu. Kita nak buat kain basahan, boleh. Ada orang dia ingat tadi aku berniat dah, kemudian balik-balik bila nak mandi. Bila dia mandi, dia pakai kain yang bersarung. Kemudian ataupun dia mandi dalam bilik air, dia mandi dia pakai boxer, dia pakai seluar dalam. Boleh tak? Tak boleh, sebab dalam ihram. Tak boleh. Jadi bawa lah kain pelikat tu yang tidak berjahit tu, ataupun bawa kain batik ke kain pelikat yang lama-lama tu, tetas bang tu. Pakai kain ihram, kain tu untuk kita nak buat mandi, kain basahan kita, boleh. Baik, di antaranya apa lagi? Solat sunat ihram. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, simple cukup, yang sedang-sedang. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Kemudian baca Fatihah. Kemudian lepas Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Okey, baik. Rakaat yang kedua baca Fatihah, kemudian baca qul huwallahu ahad. Selesai bagi salam, doalah, ya Allah, aku nak buat umrah hari ini. Tolonglah aku, bantulah aku, dan bantulah kami semua yang nak buat umrah hari ini. Okey? Baik, kemudian naik atas bah. Ustaz akan tanya, baik, semua dah siap sedia? Semua dah mandi sunat ihram? Semua dah ada wuduk dah? Ustaz, tadi saya ada wuduk ni, batal pula Ustaz. Nak niat tak ada ayat sembahyang, boleh tak? Katakanlah tadi saya dah mandi sembahyang. Lepas sembahyang apa semua, saya pun naik atas bah. Ni nak niat ni, nak berniat ni. Tiba-tiba buang angin pula dah atas bah ni, buang angin. Dan niat dah. Nak niat dah ni. Tiba-tiba ayat sembahyang batal. Boleh tak niat? Macam mana ni? Boleh lah. Okey? Sebab syarat nak niat tak semestinya kena ada wuduk. Tawaf saja kena ada wuduk. Okey? Tawaf saja kena ada wuduk. Niat tak ada wuduk tak apa. Sa'i tak ada wuduk tak apa. Gunting rambut tak ada wuduk tak apa. Okey? Tawaf itu saja yang disyaratkan kena ada wuduk. Macam tu. Baik, amalan-amalan sunat yang lain, iaitu apabila kita nak berniat menghadap ke arah kiblat dan berada dalam keadaan wuduk, berada dalam keadaan suci.
Okey, sebab tu kita kalau nak buat apa-apa pun, biar kita duduk dalam keadaan badan kita tu suci. Bukan kata bersih saja, suci. Dengar dah cerita ni, bersih, jika ianya bersih belum tentu suci. Jika ianya suci, dah tentu dia dia bersih. Jadi kita kena faham, dia ada beza dekat situ. Nah, baik. Kemudian amalan-amalan sunat selepas berniat bertalbiyah. Apabila kita dah berniat, aku berniat buat umrah dan ihram aku kerana Allah Ta'ala, apa-apa berlaku dekat aku bertahlul. Bila kita niat saja, sunnah yang Nabi buat sunat, iaitu bertalbiyah di mulut kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di mulut kita 3 kali dulu. Kemudian yang lain-lain tu kita nak baca apa? Nak zikir, nak selawat, nak berdoa, silakan. Nak elakkan daripada berbual kosong, daripada melakukan perkara-perkara yang lara. Kita dah niat dah, doa banyak. Sebab kita dalam ihram ni, sunnah bagi orang yang berada dalam ihram memperbanyakkan bertalbiyah. Malaikat Jibril pesan kepada Nabi, ya Muhammad, pesankanlah kepada sahabat-sahabatmu yang mana bagi mereka yang berada dalam ihram, hendaklah memperbanyakkan bertalbiyah. Apabila kita bertalbiyah ni banyak, yang mana pokok-pokok, kayu-kayu, daun-daun dan seluruh makhluk-makhluk, batu-batu ni pun akan turut sama-sama bertalbiyah dan mendoakan keampunan untuk kita. Jadi memperbanyakkan talbiyah. Talbiyah ni hanya bagi orang yang berada dalam ihram saja. Ihram saja. Boleh tak sekali lagi lepas sembahyang zuhur sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pegang tasbih, labbaik Allahumma labbaik. Boleh tak? Tak boleh. Dia bukan zikir, dia bukan zikir. Tak boleh. Okey, bukan zikir. Nak belajar boleh tak? Belajar boleh. Nak belajar boleh. Kita kata dekat bini kita, mama tengok ayah sebut ni betul tak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bini pun kata, weh, pandai no ayah ni no. Tak tahu ni 3 bulan aku punya praktik ni. 3 bulan punya duk praktik ni. Takut salah kan. Tuan-tuan tak percaya apa yang saya cakap nanti, bila kita duduk dalam ihram, pakai ihram macam ni, kita duduk dalam ihram ni, duduk atas beh, berkemang bulu roma. Ni berkemang bulu roma duduk dalam ihram. Kita rasa semangat nak buat. Cuma kita ni orang Malaysia, bila bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kan? Sama juga takbir raya pun, Allahu akbar, Allahu akbar, kan? Sebab dia lambat, dia slow. Kalau orang Arab lain, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, baru semangat. Ni kita semua sini macam nak sedih ya. Buat bagi semangat sikit. Atau saya yang talbiyah duduk depan, kita yang duduk talbiyah kuat. Tak boleh duduk belakang. Lepas lena kita talbiyah, lepas duduk lena. Atau gelak tak biar kan? Tengoklah esok hari tu. Lena tak apa. Mengantuk ustaz. Oi, makin awal. Baguslah, tak apa. Baik, okey. Baik, memakai pakaian ihram. Baik, bagi lelaki memakai 2 kain lepas yang tidak bercantum, sehelai dipakai untuk menutup auratnya di antara pusat dan lutut, dan sehelai lagi dibuat selendang, disunatkan berwarna putih. Okey. Bagi wanita pula, pakaian ihram bagi wanita pula hendaklah menutup semua anggota tubuh badannya selain muka dan 2 pergelangan tangan. Tiada pakaian khusus. Bagi jemaah wanita, dia tidak ada pakaian khusus. Okey. Senang saja. Dia pakai pakaian yang sekira-kira dia menutup, yang boleh nampak tangan. Ni pergelangan tangan, tapak tangan dan di atasnya. Ini dan gua buka dia. Ini sahaja yang dia boleh nampakkan. Yang lain dia kena tutup. Dia nak tutup macam mana?
dia sendiri faham, tutuplah macam mana pun. Okey. Kalau tak percaya pasal cerita ni, pergi tengok di Mekah besok. Nak pergi kedai, nak pergi supermarket pun pakai telekung tu. Okey. Dia turun daripada hotel, dia pergi jalan mana pakai telekung. Dia kata, apa pakai telekung ni, pakai baju biasa, pakai jubah biasa, pakai tudung labuh sudah lah. Tak boleh Ustaz, saya nak pergi semayang, tak ada telekung, tak boleh. Loh, saya nak tanya, kalau pergi jalan mana-mana telekung tak ada, boleh semayang tak? Boleh. Dia kata, ada kat Ustaz, RNR ada telekung. Tak ada, kalau tak ada telekung. Okey. Dia bagi alasan. Okey, sebab tu tuan tengok orang Arab kat sana, dia pakai jubah yang warna gelap, yang labuh-labuh, yang besar, yang longgar, bukan jangan pakai yang nampak bentuk badan kita, bentuk fit ni. Dia ni banyak orang nak buat baju jenis apa slim fit ke bawah ni. Okey, jangan pakai yang bagi longgar. Nak pakai dekat situ panggil apa? Blouse ke apa? Blouse lah. Kan? Selok perempuan pakai selok blouse, apa nama apa? Palazzo, apa nama betul saya sebut ni? Betul ke? Boleh kan pakai, tak salah pun. Boleh pakai Ustaz. Pasal apa tak boleh? Boleh pakai. Kita nak tawah boleh. Tapi selok tu bagi besar lah, janganlah bagi nampak sampai sendak-sendak tu, tak boleh. Boleh pakai. Okay, pakai tudung ataupun telekung yang sampai ke bawah sikit. Settle. Boleh pakai solat apa semua boleh. Lah ni pula ada dijual pula. Yang pergi dengan saya pergi Aceh kemarin ni, banyak lepas duk beli apa dah? Telekung travel punya. Telekung dalam buku tu kan. Sak ni. Telekung. Sak ni kan. Dia royok pun dalam beg. Dia tengok telekung sak ni, telekung sak ni. Saya duk fikir apa? Telekung sak ni pun ada orang tak boleh bawa. Ada orang tak boleh bawa. Okey, dia bagi alasan apa? Kalau pergi sembahyang, kalau singgah sembahyang kat mana-mana, tak ada telekung. Beli telekung ni tak mahal pun. Tak mahal pun. Masa di Aceh saya tengok, ni berapa ni satu ni? Dia kata, Ustaz, yang ni tak mahal Ustaz, RM15. Yang ni RM20. RM20 je. Bawa lah yang tu. Sejadah travel pun ada lah. Nipis lah ni. Tak ni lah. Tu pun orang tak boleh bawa. Tak boleh sediakan dalam kereta. Sebab apa? Dia sebenarnya bukan apa. Dia bagi alasan. Balas apa? Make up. Dia kata, Ustaz, saya lagi make up lagi, nak kena make up lain. Betul tak? Tak, mengaku sudah lah. Tapi bukan orang sini, orang Afrika Barat sana. Okey. Ini kena jagalah. Okey. Baik, seterusnya. Ini pakaian. Pakaian yang kita nak pakai. Bagi semua lelaki pakai je ni. Pakai je ni. Okey, ini adalah di miqat. Kat mana ni? Qanu Manazil. Masjid Qanu Manazil. Kita akan miqat kat sini. Okey. Ni semua ni nak buat umrah ni. Macam ni. Ini adalah dalam keadaan itibak. Itibak ni dia buka bahu di sebelah kanan. Bila yang nak itibak ni? Apabila kita nak mulakan tawaf. Apabila kita nak mulakan tawaf. Jika sekiranya kita tak mulakan tawaf lagi, kita pakai macam ni. Kena pakai macam ni. Ustaz, kalau saya pakai juga daripada Malaysia, pakai siap-siap macam ni, boleh tak? Hang seorang yang pakai, orang ni tak pakai. Okey? Makruh. Apa maksud makruh? Allah tak suka perbuatan tersebut. Allah benci. Walaupun dia tak haram, tapi Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala tak suka. Okey? Macam tu. Saya teringat baru yang saya pergi umrah baru ni. Okey, saya selepas buat solat sunat ihram, kemudian ada orang Malaysia. Dia pun solat sunat ihram, bukan jemaah saya lah, orang lain. Saya dah habis salam apa semua dah. Kemudian baca doa dah habis dah. Tengok Kaabah, tengok Kaabah. Kemudian orang Malaysia nak semayang, dua orang lelaki. Tak, saya tengok beg Malaysia. Okey, kemudian dia nak mulakan solat. Ada satu orang Arab ni mai kat dia, haji dia kata. Dia suruh tutup. Faham tak? Dia suruh tutup ni. Dia buat tak tahu lah. Dia semayang juga. Dia semayang juga dalam keadaan dia buka, dia nampakkan bau dia. Makruh. Tak boleh, makruh. Itulah kadang-kadang orang tegur kita tak mau dengar. Kan orang nak cuba perbetulkan kita. Orang simple lah pakai macam ni. Jemaah dia
pakai mesti simple saja. Bagi jemaah wanita, pakaian yang simple saja. Dalam pakai, di dalam pakailah pakaian yang agak gelap-gelap, pakai coklat ke, blue black ke, hitam ke, boleh pakai. Jangan duk pakai merah-merah, kan? Merah sangat lah mak ngah, hoi, kan? Dari jauh nampak dah. Lepas tu, lepas buat umrah mesti ambil gambar lah. Kan? Gambar. Kalau tak ambil, ustaz gambar saya ada tak? Gambar saya ada tak? Ada. Tengok cari-cari gambar, mestilah gambar. Baik, ini adalah pakaian yang kita pakai bagi jemaah wanita. Simple saja, mudah saja, tak susah mana pun. Okey. Baik, slipper bagi jemaah lelaki pakai macam ni. Jemaah lelaki pakai slipper ni, ini slipper yang paling senang, paling mudah pakai. Sebab dia hendak dia pakai slipper tu hendaklah dia menampakkan kelima-lima anak jari dia. Kelima-lima, afdal menampakkan ke seluruh lima-lima anak jari. Kalau dia jari dia macam ni, okey, yang di bawah tu dia nampak satu, ataupun dia nampak dia sebagian sikit je, ataupun dia tutup tumit belakang tu, tak boleh. Tak boleh. Macam ni tak boleh. Tak boleh. Orang perempuan pakai macam ni. Ataupun orang perempuan nak pakai slipper, orang perempuan nak pakai slipper macam ni, ujung macam ni, boleh. Dia pakai stocking, dia pakai slipper macam tu, boleh. Bagi jemaah lelaki pakai slipper Jepun lah, senang nak cakap. Tak slipper Jepun, maksud tandai tu, senang. Saya pergi umrah tuan-tuan, saya pakai slipper ni je, tak mahal mana pun, tak sampai RM20, baru RM15 ya. Ni slipper ni. Tak percaya, tengok siapa yang pergi umrah tu, tengok saya pakai slipper ni keluar daripada rumah ni, pergi sampai Mekah pakai slipper ni. Tak pakai slipper ni. Orang nak pergi Mekah jauh, nak pergi jalan jauh, pakai kasut boot lah, pakai, tak perlu pun, pakai slipper yang biasa sudah. Okey, macam ni. Jemaah wanita pakai yang ni, nak pakai bata lah apa. Saya yang pergi baru dia ada makcik tu pakai kasut apa, Skechers tu. Tengok makcik pakai Skechers. Tak tahu ni anak beli. Makcik tahu berapa kasut ni? Tak tahu, mungkin 50-60. Banyak cantik, 50-60 Skechers. Mahal makcik. Ni 300 lebih. Apa? 300 lebih? Dia Skechers tu pakai kasut mahal. Kalau tak nak pakai kasut sekolah pun boleh. Okey? Macam ni. Orang perempuan pakailah kasut apa pun. Jadi tutup aurat elok-elok ya. Baik, habis, selesai. Kita nak masuk dekat niat pula. Baik, ada apa nak tanya? Ada nak tanya apa-apa tak? Bismillah. Nak tanya apa-apa tak? Silakan. Tengok TikTok kan? Lepas tiru saya lah tu. Dulu masa mula-mula saya pakai, orang pakai gelak kat saya. Okey. Lah ni orang dah tiru dah. Tak apalah kita tunjuk, ajak orang pakai perkara yang baik. Pakai slipper yang biasa aja. Slipper yang tu. Dan kita pakai sarung tu. Tak apa, nanti saya akan tunjuk nanti. Sampai masa saya akan tunjuk. Lah tak perlu pun bawa slipper banyak-banyak dah. Pakai slipper tu macam kita nak tutup kasut kita, tak mau bagi kotak, pakai itu saja. Ataupun kita beli slipper hotel yang nipis tu, baru RM2 itu pun boleh pakai. Tak apa, sampai masa ni saya akan tunjuk macam mana kita nak buat. Okey, baik, kita nak masuk seterusnya kepada niat umrah. Okey, hari ni kita nak masuk niat umrah di miqat. Adalah rukun umrah yang pertama dan wajib umrah yang pertama. Niat adalah lintasan dalam hati. Kemudian niat di miqat adalah wajib umrah yang pertama. Kita nak berniat di tempat dia. Tengok satu-satu saya akan cerita. Niat ihram. Setiap ibadah harus dimulai dengan niat. Jemaah yang hendak melakukan umrah harus memasang niat ihram umrah di miqat yang telah ditetapkan. Tanpa niat umrah tidak sah. Tidak sah.
Kenapa niat di miqat? Setelah berniat, jemaah wajib menjaga pantang larang ihram. Miqat merupakan sepadan terakhir sebelum memasuki zon ihram umrah, iaitu apabila kita memasuki zon tanah haram, di antara tanah halal dengan tanah haram di Mekah. Sekarang ni saya duduk dalam tanah haram, saya nak buat umrah, boleh tak niat dalam tanah haram? Tak boleh. Kalau saya nak buat umrah, saya kena keluar walaupun satu langkah. Saya kena keluar. Ini adalah tanah halal, ini tanah haram. Saya kena keluar pergi ke tanah halal dan berniat di tanah halal, di miqat dia. Macam tu. Okey? Baik. Niat melepasi sepadan miqat. Umrah tetap sah tetapi perlu bayar dam, iaitu menyembelih seekor kibas ataupun kambing. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa selama 10 hari, iaitu 3 hari di Mekah. Ataupun dia boleh sedekah kepada orang fakir miskin di Mekah, setiap seorang 2 cupak di Mekah. Macam tu. Okey, kita tengok niat ihram umrah terbahagi kepada 2, iaitu niat secara biasa dan niat secara bersyarat. Ustaz, apa maksud niat secara biasa dan niat secara bersyarat? Baik, dia tak mau niat bersyarat. Dia niat macam ni saja. Aku berniat mengerjakan umrah dan berihram kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Faham tak? Ada syarat tak? Dia tak letak syarat pun. Dia tak letak syarat. Oleh itu, jemaah boleh buat pilihan mengikut keadaan masing-masing, ya, dan mengikut pada keadaan semasa. Apabila berada di miqat, sama ada nak berniat ihram secara bersyarat atau secara biasa, ianya harus sahaja. Tuan-tuan boleh pilih. Saya tak boleh paksa tuan-tuan, dan saya tak boleh nak larang tuan-tuan. Tapi kena niat, wajib kena niat. Nak niat macam mana? Ustaz, saya nak niat yang nombor 1. Niat ni. Jadi beza dia, dengar saya cerita beza dia. Satu niat secara biasa, satu niat secara bersyarat. Dengar saya nak cerita, nak bagi faham betul-betul. Dengar. Yang pertama, niat secara biasa, sahaja aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, saya nak cerita berkenaan niat secara bersyarat. Aku berniat mengerjakan umrah dan berihramkan aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahlul. Ada beza tak kat situ? Ada beza. Baik, yang pertama, jika sekiranya terjadi apa-apa halangan pada saya boleh keluar daripada ihram tak? Boleh keluar daripada ihram tak? Tak boleh, masih lagi dalam ihram. Contoh, dengar saya cerita contoh. Aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat secara biasa saja, bukan secara bersyarat, niat secara biasa. Saya pun masuk ke Mekah, kemudian saya tawaf. Tengah-tengah tawaf jatuh pengsan. Dengar saya cerita dulu, pengsan. Kemudian lepas 2 jam 3 jam baru saya sedap, pasal apa ni? Orang beritahu pengsan. Oh, pengsan. Baik. Orang tanya saya, tadi niat macam mana? Saya aku niat buat umrah kerana Allah Ta'ala. Aku niat buat umrah dan berihram kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Ada niat syarat tak? Tak, saya tak niat syarat. Baik. Adakah saya masih dalam ihram? Masih dalam ihram. Masih dalam ihram. Berbanding dengan yang jika sekiranya saya berniat secara bersyarat. Aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahlul. Saya pun dah pergi berniat, balik sampai ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, saya mulakan tawaf. Pada pusingan yang keempat, tumbang, jatuh, pengsan. 2 jam 3 jam baru sedap balik. Duk manyau, duk pening. Orang tanya, jadi niat macam mana? Saya niat kalau apa-apa berlaku kat saya bertahlul. Baik, saya boleh keluar tak daripada ihram? Boleh. Tanya macam mana nak buat umrah tak? Tak boleh lah, rasa pening ya. Baik.
Kalau macam tu tak apa, ambil gunting, terus gunting, maka dia bebas daripada ihram. Baik, yang hak tadi, kawan tadi dia masih dalam ihram tak? Baik, macam mana dia nak lepas daripada ihram? Siapa boleh jawab? Yalah, dam tu dam apa? Ingat dam Pak Haji je. Dia pun nak sebut dam apa nama dia? Dia ada dam dia. Nama apa dam dia? Dam ihsar. Dam ihsar ni adalah dam yang mana untuk kita lepaskan, kita nak keluar diri kita daripada ihram. Contoh, macam mana nak buat? Taklah Ustaz, saya tak larat ni, saya pening-pening. Ustaz tolong buat kat saya Ustaz. Okey, boleh. Saya wakil kat Ustaz lah. Ustaz lagi tak apa, suruh anak saya tolong bayar, suruh isteri saya pun tolong bayar duit kat Ustaz. Okey, tak apa, dia dah wakil kat saya dah. Saya pun pergi cari kambing. Saya kata, tapi jangan gunting rambut lagi, faham tak? Dia tak boleh gunting rambut lagi. Pergi cari kambing seekor, dia bekam tak apa. Okey, kemudian niat. Ini adalah dam ihsar di atas nama sekian. Okey, baik. Kemudian kambing pun dah disembelih, maka saya pun bagi tahu, nah bang, ni video dia. Dia pun tengok, oh kambing dah sembelih dah. Baik, dia pun gunting rambut. Barulah bebas daripada ihram. Dia nak keluar saja-saja tak boleh. Tak boleh nak keluar saja-saja, tidak boleh. Ni yang saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Kita nak buat umrah ni, buatlah sungguh-sungguh, buat betul-betul. Tak faham tanya. Jangan kita buat, jangan kita fikir, jangan kita malu. Jangan sesekali bagi jemaah lelaki, bagi wanita yang muda ataupun yang telah dewasa, yang tua. Jangan malu, jangan segan. Bagi tahu saja ataupun panggil, Ustaz, saya nak tanya ni, ada masalah sikit, apa dia macam ni. Okey, kita boleh selesaikan. Jangan bila dah balik turun sampai di KLA, saya rasa Ustaz, saya buat umrah itu saya tak niat dah. Ayah Tuhan jawab sendiri ya. Faham tak? Jangan macam tu, tak boleh buat apa dah, saya tak boleh tolong dah. Okey, di Madinah pun saya tak boleh tolong dah. Sebab kalau kita selagi kita berada dalam ihram, kita duduk dalam ihram, kita tak boleh saja-saja keluar macam tu, tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia yang kita nak, syarat-syarat yang cukup ketat yang kita nak kena keluar daripada ihram tu. Ada jemaah ni pergi dengan saya ni, saya cerita ni 2 tahun lepas, Haji Zul, 2023 2024 dia pergi dengan saya. Saya cakap tu terang ni. Dia pergi buat umrah, dia pergi sapi dah 2-3 kali haji apa dia pergi sapi dah. Pergi buat umrah. Waktu dia tengah tawaf tu, tak ada sakit, tak ada demam, tak ada apa pun tak ada apa. Sihat walafiat, elok. Dia tawaf yang pertama, dia tawaf yang kedua, yang ketiga kot. Alasan dia apa? Tahu apa alasan dia? Tak larat. Dia bagi alasan dia tak larat sahaja. Ni umrah ni, tawaf umrah. Dia balik sampai di hotel, kemudian dia gunting rambut apa, dia duduk rehat. Sampai dekat dewan makan, kita tanya, balik dah, tadi bukan pergi buat umrah. Tak jadi Ustaz, saya cancel lah. Boleh tak? Ni jemaah yang pergi dengan saya ni, yang duk bercakap tak berhenti. Hai, kita mana boleh? Dia kata, Ustaz, tak larat nak buat. Tak larat pun kena cari orang upah tolong tolak, kena buat bagi habis. Oh Ustaz, bukan kata kalau kita tak larat pun kita ambil gunting. Tak boleh. Tu dah buat macam mana? Masalahnya dia dah gunting rambut dah. Nak buat macam mana? Dia kata macam ni lah makcik, daripada orang, makcik kena pergi buat balik. Ustaz, tak larat nak jalan dah. Biasalah alasan tak larat nak jalan. Dia kata kalau tak larat nak jalan, ambil lah upah tolak lah. Dia kata tak apa Ustaz tolong urus ya. Kita pun cari ya orang, tolak. Okey, baik, saya tanya lagi. Tadi masa yang tawaf tu berapa dah? 2 dah Ustaz, kami buat 2 tu, kami yakin 2 kami dah buat dah. Makna yang 5 dia tak buat. Tawaf dia tak buat langsung. Tawaf syar'i gunting dia tak buat langsung. Dia hanya gunting rambut dia. Dia gunting rambut tu sebab dia kata dia nak bebas daripada ihram saja, bukan kerana umrah. Oh, macam tu kau Ustaz. Okey, jadi lepas dia makan apa semua ni, dia dah cari orang. Saya cari orang untuk tolak tu. Kita bayar duit kat orang tolak tu. Pergi buat tawaf lagi 5, syar'i kena buat 7, kena gunting rambut balik. Dia kena bayar dam tak? Kena bayar dam sebab dia gugurkan rambut dia. Dia kata buat kelak 60 rial sedekah kepada 6 orang fakir miskin di Mekah.
Tak boleh kita saja nak kena bila kita dah niat umrah tak jadi cuk tadi tak jadi. Boleh tak? Awak ingat ni main siligan ke? Nah, tak boleh cuk. Tak boleh. Nah, bila kita dah niat saja kita kena teruskan. Macam tu. Okey, ada jemaah saya juga, dia tawaf, selesai. Baik, kemudian dia nak sa'i ni agak jauh. Kan? Dia orang yang dah orang kata sakit kaki, sakit orat, sakit pinggang ni. Dia kata, "Ustaz, makcik tawaf tak apa, sa'i saja." Tak apa makcik, tak ada masalah. "Ustaz, kalau makcik sa'i naik kereta sorong tu boleh tak?" Boleh. Saya kata dah boleh. Saya pun cari orang hak tolak tu, Arab tu. Tanya berapa? Dia kata 100 sudah. 100. Tolak ah. Faham tak? Boleh. Macam tu. "Ustaz, kalau kata saya tawaf mula saya tawaf di atas tingkat atas kali, atas bumbung tu. Saya tawaf 2 di atas. Kemudian saya tawaf pula tingkat 2. Saya tawaf pula tingkat 1. Kemudian last kali saya tawaf di bawah. Boleh tak?" Boleh. Faham tak? Tapi penatlah macam tu. Tak pernah orang buat lah. Okey, kalau dia nak buat juga, buat tak salah pun. Baru ni ada jemaah saya buat, dia buat macam tu. Okey, tawaf sunat bukan tawaf umrah nah. Dia buat tawaf sunat. Dia kata, "Ustaz, saya buat dah." Saya dah buat. "Buat apa?" Saya tanya, "Buat apa?" Kan ustaz kata suruh kami try tengok tawaf di atas tu. Tawaf. "Ustaz, saya buat di atas 2 ya, then saya turun bawah tak larat." Kenapa lah hang muda pun tak larat? Tengok tu yang tua-tua tu. Tengok tu. Lagi tua pada kita boleh buat di atas. Okey? Kita ni set kalau kita duk set duk kata tak larat. Betul tak? Tak larat dah jadi dah. Okey? Kita kena fikir bagi kuat sihat. Aku boleh buat, orang boleh buat, aku boleh buat. Kenapa orang lain boleh buat, aku tak boleh buat? Mesti boleh buat. Pergi tengok di atas, tuan-tuan tak percaya besok. Pergi naik di tingkat 2 di atas tu, dekat rem tu di atas tu, pergi tengok kat situ. Kalau yang saya cakap ni tak betul ya, tuan-tuan pergi tengok dekat situ. Pergi tengok. Saya nak suruh tuan-tuan tengok dan cari orang tu kalau ada. Orang buta. Ini nak boleh jumpa orang buta kat atas lah. Aku tu pergi jumpa tak? Tak jumpa. Tak cari langsung. Kali ni esok ajak Zul pergi. Pergi tingkat 2 dekat rem tu ni atas. Dia tawaf buta tuan-tuan. Bukan kelabu, bukan mata tu kelabu, buta. Dia tawaf tak. Siapa pun tak kacau dia, siapa pun tak lenggak dia. Tuan, tapi hati dia terang. Kita yang sihat walafiat elok, jalan 2-3 langkah sakit pinggang, jalan 2-3 langkah sakit lutut. Allahu akbar. Termasuk yang bercakap ni pun. Okey. Baik. Kemudian kita nak tengok niat. Tuan-tuan nak berniat secara biasa, niat. Nak berniat secara bersyarat, niat. Terpulang, saya tak halang. Itu masing-masing. Okey? Baik, niat secara biasa. Niat secara biasa ni macam mana? Iaitu niat dia senang saja. Aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Ustaz kena sebut tunai tak? Tak sebut tunai pun tak apa. Bagi jemaah yang kali pertama pergi, itu umrah yang wajib kat atas diri dia. Tak sebut tunai pun tak apa. "Ustaz, saya nak pergi umrah ni kali ketiga dah. Adakah saya perlu sebut saja aku berniat mengerjakan umrah yang ketiga?" Perlu sebut tak? Tak perlu sebut pun. Dah automatik jadi umrah tu umrah sunat dah. Okey? Niat ini boleh digunakan oleh siapa-siapa sahaja yang ingin berniat dengannya. Dia harus, siapa-siapa pun boleh niat. Tapi saya lah kalau bawa jemaah, saya syorkan kepada jemaah niat secara bersyarat. Ni, niat macam ni. Niat secara bersyarat. Niat bersyarat ni pula terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, niat bersyarat bagi wanita yang dalam keadaan suci. Yang kedua, niat bersyarat ketika dalam haid bagi wanita yang dalam haid. Yang keempat, iaitu niat secara umum. Niat bersyarat bagi wanita yang telah menopause ataupun bagi lelaki yang tidak ada apa-apa masalah. Niat secara bersyarat. Saya niat bersyarat macam ni. Saya niat bersyarat. Okey.
Kemudian yang seterusnya, niat ihram secara badal. Badal ni maksudnya apa? Kita tolong ganti. Macam saya nak pergi bawa umrah ni, saya akan cari, okey, siapa yang nak bawa umrah badal? Ustaz tolong buat dekat mak saya dah uzuk dah. Boleh? Bagi nama mak, nama apa? Okey, saya tanya, mak yang uzuk ni macam mana? Mak saya ni dah terlentak dah, duduk atas katil Ustaz. Ni apa? Dah lanjut usia dah. Berusia 96 tahun dah Ustaz. Tapi dia nak berjalan tak boleh dah. Cuma dia boleh gerak atas katil macam tu. Okey, boleh buat dekat dia. Itu boleh buat. Bagi orang yang uzur. Ataupun bagi orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Doktor kata, doktor diagnose dia, doktor tengok dia, kata dia kena sakit yang tidak ada harapan sembuh. Katalah dia kena kanser ke, dia kena apa, dia pun teruk dah. Boleh ya, kita nak buat umrah badal dekat dia. Ustaz, boleh tak saya nak buat umrah badal ni dekat abang saya? Abang, okey, abang ada sakit buat? Tak, abang sihat walafiat elok. Duduk di rumah. Abang nak buat apa? Abang tukar rumah. Oh, tak boleh buat ah. Okey. Abang saya nak pergi umrah tapi dia tak mampu. Tak wajib kata hadiri dia sebab dia tak mampu. Tak boleh. Yang boleh buat, yang pertama meninggal. Okey, dia dah meninggal. Yang kedua, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Yang ketiga, iaitu bagi orang yang uzur. Uzur ni dikategorikan orang yang macam mana? Iaitu orang yang dia tidak ada sakit, cuma dia lanjut usia saja. Tak ada lanjut usia. Dia tua saja. Maksudnya dah kadang sampai 98. Dah jalan pun kita duk pegang pimpin dia. Kita pegang dia, mak masjid pegang nak pergi belayak, kita kena bawa dia, kita kena pimpin dia, kena cempung dia. Tak ada cempung. Bahasa budak-budak lah, apa ayah, cempung tu binatang. Tak, cempung tu dia bukan binatang. Dia ada kita duk cakap bahasa orang lama-lama, dia pun tak faham. Cempung tu kita angkat lah. Angkat macam tu. Okey? Macam tu. Jadi orang yang macam ni kita boleh buat. Baik, saya nak cerita satu persatu. Dengar saya nak cerita. Niat ihram umrah ketika suci. Niat umrah bersyarat ini harus bagi wanita yang belum kedatangan haid, yakni yang masih suci, dan yang telah kedatangan haid dengannya. Jemaah lelaki juga boleh berniat ihram bersyarat secara umum. Bismillah. Niat bersyarat juga terbahagi kepada beberapa, iaitu niat bagi wanita yang suci, niat bagi wanita yang sedang uzur, dan niat secara umum. Ya, dan lagi satu niat bagi umrah yang badal. Baik. Niat umrah bersyarat ketika suci ni senang. Sebab apa? Ada kadang-kadang jemaah ni, dalam buku saya ni ada, ya, dalam buku saya ni ada. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi besok, saya ingat saya nak niat macam ni ya. Tak boleh lagi. Dia tak boleh rancang lagi. Dia hanya tengok saya baca-baca dulu. Kalau nak buat umrah tu, kalau dia nak buat umrah, hari yang dia nak berniat itu, baru dia tahu keadaan dia macam mana. Baik, contoh. Katalah sekarang ni kita nak buat umrah. Sekarang ni kita nak buat umrah. Okay, kita duduk atas bas, kita dah pakai ihram semua dah. Baru kita tahu kita nak niat macam mana. Bagi wanita yang suci, niat nombor 1. Bagi wanita yang dalam haid, niat nombor 2. Bagi wanita yang dalam keadaan yang dah telah menopause, dan bagi lelaki, niat secara umum. Faham tak saya cakap ni? Dia boleh tahu lah macam mana yang dia nak niat. Ustaz, minta maaf lah, makcik tak reti baca. Tak apa makcik tak reti baca, tak apa, makcik bagi tahu kat saya ajak makcik. Kita pergi ajak dia. Okey, makcik ikut saya niat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat buat umrah dan berihram kepada Allah Ta'ala. Apa-apa berlaku dekat aku bertahlul. Niat dalam hati. Okey, macam mana makcik? Macam puas hati lagi? Okey tak lagi? Okey dah. Sudah. Niat dah tu. Baik, niat bersyarat bagi wanita yang suci. Dengar macam mana nak niat. Niat wanita bagi ketika dalam keadaan suci, dia berniat macam ni. Sahaja aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala, dengan syarat sekiranya aku kedatangan haid sebelum selesai tawaf, maka ketika itu aku bertahlul. Okey, dia letak syarat dekat situ. Dia kata apa? Aku niat dan aku ihram kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya
jika sekiranya haid aku ini datang, dan sekiranya aku kedatangan haid sebelum aku selesai tawaf, maka aku bertahlul. Baik, jika sekiranya dia dah tawaf tu elok dah, tiba-tiba dia tengah sa'i, haid dia mai, sah tak tawaf dia? Tawaf dia sah tak? Yang tadi saya kata ni, jika sekiranya aku kedatangan haid sebelum selesai tawaf. Tapi yang ni dia dah selesai tawaf baru datang haid, tawaf dia sah tak? Sah. Tawaf dia sah. Contoh ada satu orang perempuan, dia buat umrah, dia tawaf. Selesai tawaf, dia solat. Selesai solat, dia sunat minum air zam-zam. Kemudian dia pergi sa'i, dia sa'i. 1, 2, 2,5, tak masuk 3 lagi, tengah-tengah sa'i datang haid, datang keuzuran. Sah tak tadi yang dia buat tawaf tu? Sa'i dia sah tak? Sa'i dia sah. Sa'i dia sah. Okey? Sah, jangan takut. Jadi makna dia tengah-tengah sa'i tu datang keuzuran, dia teruskan sa'i dia. Ataupun tengah-tengah sa'i dajih burung kena dekat kain telekung dia, dajih burung kena dekat ihram dia, sa'i dia sah? Nak jawab tak berani sa'i ustaz. Sa'i sah. Yang tak boleh tawaf saya, faham tak? Okey, dengar saya cerita ni. Saya tengah tawaf pusingan yang keempat, puk, dajih burung jatuh atas ihram saya, puk kena dekat tangan saya, puk jatuh kena dekat rambut saya. Okey, saya teruskan tawaf, sah tak tawaf saya? Tak sah. Sa'i tak apa. Yang tak boleh tawaf saja. Lepas tu syarat tawaf dia agak ketat sikit. Okey, suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Badan kita ni, badan kita. Okey? Suci. Maksudnya suci daripada hadas kecil, hadas besar. Mandi wajib kena bagi elok selesai, kemudian ambil wuduk bagi sempurna elok-elok. Macam tu. Okey? Baik. Seterusnya, niat ini bagi wanita yang belum kedatangan haid, sama ada untuk umrah sunat ataupun umrah yang wajib. Ustaz, ni kau nak tanya lah kat Ustaz. Ya, ada apa kau? Kalau ikut perkiraan ghalib pada kebiasaannya, kau datang, kalau ikut tarikh hari ni 8 hari bulan, kalau ikut kau datang 10 hari bulan, datang haid. Tapi hari ni tak datang lagi, kau nak niat yang mana? Kau niat yang nombor 1 tu. Faham tak? Sebab dia tak datang lagi, dia masih suci tak? Masih suci, niat nombor 1. Okey, faham. Ustaz, kau nak tanya sikit, kalau kau dalam uzur boleh buat umrah tak? Baik, kau nak buat umrah tak? Nak buat. Okey, saya nak tanya, berapa hari dah kau? Saya akan tanya berapa hari dah. Dia kata, Ustaz, kau kebiasaan kalau datang period 7 hari. 7 tu kira maksimum, yang paling panjang. 5 tu, kalau 5 hari tu pun masih ada tapi sikit-sikit dah. Hari ke-6 tu pun sikit-sikit, kuning-kuning saja. Dia lembut-lembut saja. Hari yang ke-7 tu dah tak ada dah. Maka hari yang ke-7 tu baru suci. Baik, hari ni berapa hari dah? Dia kata, Ustaz, hari ni dah 4 hari dah. Hari yang keempat. Baik, hari yang keempat wajib juga dia berniat macam ni. Aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala, dengan syarat sekiranya haid aku ini masih berterusan sehingga tarikh pulang, maka aku bertahlul. Sampai dekat miqat, dia dah memang dalam haid dah 5 hari dah. Ada baki lagi 2 hari saja. Itu Ustaz, kalau kata saya niat ni, orang ni boleh pergi tawaf, orang ni boleh pergi buat umrah, saya tak boleh pergi lah. Tak boleh, kita buat apa? Duduk dalam bilik. Adakah 2 hari tu dalam ihram? Dalam ihram? Tak nampak lagi ni saya kata ni. Mungkin tak nampak lagi. Dengar saya cerita. Katakanlah saya ini seorang wanita, contoh, saya nak buat umrah,
Katakanlah saya ni dalam keadaan haid. Dah 5 hari dah ni. Hari ini adalah hari yang ke-5. Ada baki lagi 2 hari. Kita semua nak buat umrah. Ustaz kata, okey, baik, siapa yang nak buat umrah? Niat. Jadi saya cakap, Ustaz, saya ni dah 5 hari dah. Niat macam mana? Niat macam ni. Aku niat mengerjakan umrah, dah berirhamku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya haid, dia kata sebut ni haid dok lagi ni. Sekiranya haid aku ini masih lagi menghalangi aku daripada melaksanakan rukun-rukun umrah, maka aku bertahlul. Jadi orang ni pergi buat umrah, pergi tawaf, sa'i, gunting, semua dah selesai dah umrah. Saya duduk dalam bilik saya. Saya dalam ihram tak? Dalam ihram. Sebab apa? Sebab saya ada niat nak buat umrah. Niat nak buat umrah. Saya tunggu hari yang besok hari yang ke-6, lusa hari yang ke-7. Okey, contoh hari ni hari yang ke-7 dah. Tiba-tiba saya cek, okey, dah suci dah, cukup pada kebiasaannya, pada ghalibnya dah suci daripada haid dah. Bila dah suci bukan hanya suci daripada tengok dekat pad saja, suci luar dan dalam. Dia suci, dia tengok di pad tak ada, kemudian dia masuk cek tengok tak ada, apa semua dah clear. Dia mandi hadas besar. Saja aku mandi kerana haid. Mandi wajib kerana haid. Kata Allah Ta'ala, dia mandi. Bila dia dah mandi siap apa semua dah, ambil ayat semayang. Elok-elok, bagi sempurna elok-elok. Dia pakailah, nak pakai telekung ke pakai apa, bagi elok-elok. Baik. Kemudian dia terus pergi tawaf. Yang niat dia terpakai tak lagi? Terpakai. Tu yang 2 hari lepas niat tu masih terpakai. Jadi maknanya dia sepanjang duduk tempoh di Mekah ni, dia dalam ihram. Boleh tak saya bagi alasan, Ustaz, dah 5 hari Ustaz mai, ada baki lagi 2 hari lagi, saya nak pergi Mekah ni. Okey, boleh tak kalau saya nak masuk Mekah saya tak niat? Boleh tak? Boleh tak? Ni hari ni nak buat umrah ni. Sekarang dah 5 hari dah ni. Ada baki lagi berapa hari? 2 hari? Dalam haid ni dah baki lagi 2 hari ni. Baik, boleh tak saya bagi alasan, Ustaz, boleh tak kalau saya tak mau niat, bila saya masuk ke Mekah saya tak mau niat umrah, 2 hari lagi sampai dekat Mekah, saya dah suci, saya mandi, kemudian saya pergi berniat di miqat yang terdekat Tanaim. Boleh tak? Tak boleh, sebab dia telah melanggar miqat. Ni tak faham lagi ni. Saya kata mungkin tak faham lagi ni. Dengar saya cerita ni. Sekarang kita berada di miqat. Ni miqat kita ni. Di miqat ni. Okey. Jemaah yang suci, yang elok bagi lelaki ataupun wanita yang menopause, yang suci, tak apa, mereka berniat. Jadi sekarang ada 1 atau 2 orang yang dalam keadaan uzur, dia tak boleh nak buat umrah. Dia tahu dah, kalau aku niat, aku tak boleh tawaf, sebab syarat tawaf kena suci. Badan dan pakaian daripada tempat tawaf, hadas kecil ada besar, dia kena suci. Sekarang ni saya nak masuk pergi ke Mekah, boleh tak jika sekiranya saya tak mau niat? Alasan dia sebab saya duduk ihram lama, duduk dalam ihram tu lama. Boleh tak? Orang lain semua niat, saya seorang saya tak niat. Boleh tak? Tak boleh lah, faham tak? Syarat dia, dalam hati ni saya ni ada niat nak buat umrah tak? Ada hasrat nak buat umrah tak? Bila ada hasrat, bila ada niat nak buat umrah, wajib tu, kata nama wajib. Wajib tu apa dia? Kena niat juga walaupun dalam haid. Faham tak? Okey. Kalau tak faham juga, balik lagi pergi beli kurma, pergi beli kismis banyak-banyak makan. Lagi faham. Penat ni minum air dulu. Bismillah. Sebenarnya tak susah pun, tapi dia bagi alasan. Dia kata apa, Ustaz, orang lain tak apa seronok, mereka boleh pergi buat. Saya ni uzur dalam period tak boleh lah buat umrah. Nak buat macam mana? Dah ketentuan Allah tertentu macam tu, nak buat macam mana? Ramai, saya cerita ni, ramai di kalangan jemaah wanita, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda kita sekarang ni, dengan alasan dia kata apa? Kalau aku pergi di Mekah, makna kalau 2 hari
2 hari lagi aku nak suci. Kalau kata aku duduk tunggu 2 hari tu dalam ihram, weh tak mau macam tu, tak payah, tak payah niat lagi lah, terus masuk ke Mekah. Duduk di Mekah, dia boleh pergi pusi merata alam. Dia rasa diri dia bebas sebab tak duduk dalam ihram. Bila 2 hari ataupun 3 hari dia dah suci, dia mandi, kemudian dia naik taksi, dia naik bas, dia pergi niat kat miqat. Dia pergi niat tu sah ke tak? Sah, tapi kena bayar dam dan berdosa. Faham dia cerita ni? Macam tu. Okey. Yang ni kadang-kadang banyak orang terlepas pandang. Okey, ada juga yang berlaku kes orang jemaah lelaki. Ni jemaah lelaki lah, yang lepas-lepas saya pernah buat lah. Sampai di miqat, masa tu saya masuk daripada Madinah. Okey, saya kata ini adalah miqat kita di Zulhulaifah ataupun dikenali juga sebagai Masjid Bir Ali. Miqat kita berniat dekat sini. Sampai ke sudah dia tak mau. Sampai ke sudah dia tak mau niat, sampai ke sudah dia tak mau pakai ihram. Oh, saya duduklah hati ni sampai duduk. Kalau kat Malaysia aku tumbuk hang. Dia tak mau. Dia bantah. Ada orang macam ni tuan, ada orang macam ni. Saya kata tak boleh tuan, tak boleh. Kena bayar dam. Berapa nak kena bayar? Awak cakap saya tak ada duit nak bayar. Oh, dia langgar perintah Allah. Kan? Orang yang macam ni ambil pisau potong telinga dia. Sama dengar cakap bantah. Okey? Bantah. Baik. Dia tak mau pakai ihram dan dia tak mau niat ihram. Dia kata apa susah-susah sampai kat Mekah sat lagi. Sampai di Mekah kita mandi sunat masuk Mekah dan mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, niatlah di hotel dia kata. Boleh tak Zul? Mana boleh? Saya kata abang, kalau macam tu senanglah. Dia kata Islam tu kan senang, kan mudah, pasal apa nak susah-susah? Geramnya aku. Saya kata kat dia, abang, Nabi kita sendiri, Rasulullah sendiri pun daripada Madinah mandi sunat ihram dan pakai ihram di Madinah di Bir Ali sampai di Mekah dalam keadaan ihram, tak boleh. Yang tu Nabi kita. Geramnya aku budak ni. Tuan-tuan tak bisa bawa orang macam ni, tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan bawa orang macam ni dalam hati ni, Allah tak tahu. Ada orang tak mau dengar cakap. Dia bantah. Betul Allah Ta'ala kata tidak boleh berbantah-bantah dalam mengerjakan ibadah. Tuan-tuan tengok tak dia. Allah takut kita ni. Nah, lepas tu cabar pula. Berapa? Saya ingat saya tak ada duit. Saya bayar dam. Berapa pun tak apa. Lebih orang yang macam tu saya tak mau bahas, tak mau berbahas dengan dia. Berpegang. Sebab hang rasa hang pandai. Okey? Tak boleh. Jadi maknanya tuan-tuan, walaupun kita dalam keadaan haid, wajib berniat. Ustaz, saya ni nak tanya bagi pihak isteri saya. Untuk kau, ya ada apa bang? Saya nak tanya bagi pihak isteri ni. Baik, hari ni kalau ikut ada sikit-sikit lagi Ustaz, dah nak habis dah, ada sikit-sikit, dia kata ada kuning-kuning sikit lagi, itu masih tanda haid, masih ada lagi. Hari-hari yang ke berapa ni kak? Hari ni kalau ikut dah 7 dah Ustaz. Kadang-kadang dia main 7, kadang-kadang dia main 8, dia lari sikit-sikit macam tu ya. Sikit-sikit saja. Okey, tak apa kak kena berniat. Niat mana Ustaz? Niat nombor 2. Saja aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Nah, jika sekiranya haid aku ini masih berterusan, maka aku bertahlul. Niat saja. Niat saja. Tu Ustaz, jadi sekali mereka semua pergi buat umrah, saya duduk dalam bilik. Kau duduk dalam bilik saja, pegang tasbih, istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Kalau tak mau pun tidur. Rehat, tidur. Okey. Tu Ustaz, kalau kata besok pagi saya bangun subuh, cek tak ada dah, macam mana nak buat? Kalau dah tak ada dah apa semua, mandi saja aku mandi. Hadas besar kerana haid. Yang wajib kat atas aku kerana Allah Ta'ala. Bersihkan diri, dah mandi semua dah. Terus pergi buat tawaf, faham tak? Itu saja. Niat dia tu masih terpakai. Dia syarat dia tu kena berniat juga. Kena berniat. Di miqat tu wajib, sebab dia wajib. Jika dia engkar, dia tak mau, dia kata tak mau, menyusahkan lah. Baik pergi masuk Mekah dulu lah. Dia diam-diam. Ada orang sini, dia diam-diam. Pergi lah, aku tak bagi takut Ustaz. Macam pasal lah, kata Ustaz kan tahu.
Dia diam. Dari contoh, faham tak? Dia diam. Sebab dia malu nak beritahu, dia diam. Okey? Tapi dia ingat kita ni bodoh. Dia ingat kita ni tak cerdik. Saya ni masa bila kita mula ni kita akan bilang, mana jemaah seorang ni? Kan? Mana seorang jemaah kita seorang ni? Dia nak temerang kita. Okey, kemudian baru tahu, ustaz, ada detes tak boleh datang period. Okey. Rupanya dia tak berniat di mikat, dia sekadar nak beritahu kat kita. Tak boleh. Okey? Baik, ada. Yang saya cerita ni masalahnya ada. Dia tak berniat di mikat. Sampai ke sudah dia tak beritahu kat saya. Sampai ke sudah dia tak beritahu. Itu macam mana ustaz tahu? Baik, hari yang terakhir selalunya saya akan buat taklimat. Sebelum nak pergi ke Madinah ni saya buat taklimat, buatlah kenduri kesyukuran apa sikit tu. Kemudian saya bagitahulah dengan jujur, kata jika sekiranya ada apa-apa yang masih belum selesai, bagi tahu dekat saya. Dah habis makan apa semua baru dia beritahu, ustaz, saya nak beritahu kat ustaz jangan marah. Dia tahu pula kita nak marah kat dia. Dia beritahu cak-cak dah, ustaz jangan marah nak. Ada apa? Saya masa masuk hari tu sampai dekat miqat saya tak niat sebenarnya, ustaz. Tak niat macam apa? Sebenarnya saya tinggal lagi sehari lagi, ustaz. Period. Tinggal lagi sehari, ada sikit-sikit lagi, ada light lagi, ada ringan-ringan sikit-sikit lagi. Saya tak niat. Saya duduk kat Mekah, esok lusa tu baru saya mandi, kemudian kebetulan ustaz pula nak pijak Ronah. Saya pergi niat kat situ. Pandai hang, saya kata ada Tapi saya kata ada kena bayar dam. Kena bayar dam dan berdosa. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta ampun. Dia pun teriak pasal tak marah kat hang kita ada. Minta maaf lah ustaz, saya bohong ustaz. Dia bohong saya, dia kata kan. Dia kata bukan, sebenarnya bukan hang bohong saya, dia kata. Hang bohong Allah Ta'ala, tipu Allah Ta'ala. Orang yang buat salah ni, kok mana pun dia akan rasa, sebelum nak balik ni, kok mana pun dia kata, kalau aku tak bagi tahu kat ustaz, aku rasa bersalah sangat. Sebab apa? Bila balik ke Malaysia sekali dia rasa macam berketui lah, tak lepas. Faham tak? Dia rasa macam tak lepas. Dia bagi tahu lah kat saya. Saya kata tak apa. Dah macam mana? Dah lepas lah. Perkara yang dah lepas. Ustaz, umrah saya sah tak? Umrah sah. Saya kata ada. Umrah tersebut sah, tapi perbuatan kita itu, kita dah melanggar miqat, kemudian kita dikenakan dam. Okey? Berdosa lagi. Tahu tak? Tahu. Dia kata tahu. Dah tahu dah macam mana? Macam kita lah. Langgar lampu merah salah tak? Kena bayar denda tak? Tahu kan? Kena bayar polis. Tanya, Encik tahu tak? Kan polis selalu kata ya, Encik tahu tak apa kesalahan Encik? Dia tanya kan, kalau kena sabar kan? Tahu langgar lampu merah. Kalau saya jadi polis, padam muka hang. Tahu pun langgar lampu merah. Contohlah macam tu. Encik tahu tak apa kesalahan Encik? Tahu. Macam tu lah. Okey? Maknanya kita, kalau kita dah tahu, wajib kena bayar dam dan berdosa. Minta ampun pada Allah. Tak mau buat dah. Okey? Baik, saya terusnya. Niat secara bersyarat. Aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku kedatangan haid sebelum selesai tawaf, maka aku bertahlul. Ini adalah niat umrah bersyarat bagi wanita yang suci. Kemudian niat bagi wanita yang dalam keadaan haid. Sahaja aku berniat mengerjakan umrah dan berihramku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya haid aku ini masih lagi menghalangi aku daripada melaksanakan rukun-rukun umrah, maka aku bertahlul. Ini bagi wanita yang dalam keadaan haid. Kemudian bagi wanita yang telah menopause, yang tidak kedatangan haid dah, ataupun bagi lelaki, dia berniat mengerjakan umrah secara umum. Sahaja aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahlul. Ada beza ada kat situ? Ada beza. Okey, ustaz, saya dah pergi umrah dah. Saya pergi tahun 2000. Ni dah 26 tahun. Saya baru nak pergi pula. Saya nak niat yang mana? Okey, ada masalah tak? Tak ada masalah. Niat secara umum. Ustaz, saya dah biasa pergi dah umrah 20 tahun yang dulu. Sekarang ni baru nak pergi umrah pula. Okey. Baik. Jadi nak niat dekat siapa? Boleh tak kalau saya nak buat umrah dekat mak saya? Mak saya baru meninggal. Boleh.
Contoh, saya nak pergi umrah ni, bulan 9 ni nak pergi umrah ni. Tiba-tiba orang telefon, Assalamualaikum Ustaz. Salam, dia ada apa? Siapa dia ni? Saya nak tanya, Ustaz nak pergi umrah kan? Ya, saya nak pergi umrah. Saya nak wakil dekat Ustaz, tolong buat umrah badan dekat mak saya. Mak saya baru meninggal minggu lepas. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Boleh lah buat. Pasal apa Ustaz tak buat kat diri Ustaz? Tuan-tuan tak tanya ke? Kenapa saya tak buat dekat diri saya? Sebab kewajipan diri saya dah lepas dah. Saya ingat kau, saya pergi 20 tahun yang dulu, tahun 2000. Sekarang tahun 2026, dah 26 tahun dah berlalu. Saya ingat saya nak pergi ni, saya nak kena buat kat diri saya juga. Tak buat pun tak apa dah. Sebab kewajipan saya dah lepas dah. Kebiasaannya kita buat lah. Okey, kebiasaannya kita buat untuk diri kita dululah. Macam tu. Cumanya kalau kita tak buat untuk diri kita pun tak apa dah. Kita tolong buat dekat orang. Macam saya nak pergi ni, saya buat kat orang, saya cari lah. Dan sekurang-kurang 2 orang. Ustaz tolong buat boleh? Boleh saya buat lah. Tolong buat. Dan umrah badan. Dah buat untuk orang yang dah meninggal dunia, yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh. Kemudian yang ketiga iaitu yang uzur. Uzur ni maksudnya dia tidak sakit tapi dia tua atas alasan dia tua saja. Ataupun dia orang muda, dia kemalangan. Balik kerja dia kemalangan. Kaki dia dua-dua putus. Dia kena duduk atas kursi roda, duduk pun sengit dia. Tapi dia sedap, dia seronoklah hampa boleh pergi umrah, aku tak boleh pergi. Kemudian abang dia kakak ke ataupun adik dia nak pergi umrah. Ni hampa kalau hampa nak pergi umrah, boleh tak tolong buat kat aku? Boleh tak tolong buat kat dia? Boleh. Ataupun dia ada anak, kebetulan anak dia nak pergi umrah. Syarikat taja dia dapat pekerja cemerlang, anak dia nak pergi umrah, boleh buat dekat ayah dia. Anak dia kata, ayah, abang dapat tajaan syarikat taja pergi umrah. Oh ya ke, baguslah, ayah tengok nak pergi macam mana macam ni. Ni kalau hang pergi besok, hang tolong buat dekat ayah, boleh tak? Maknanya boleh lah buat. Dia sebut dia kena buat dekat dia dulu. Okey. Syarat dia, sebab kan dia dapat tajaan anak dia tu. Anak dia pergi umrah tak lagi? Tak pergi lagi. Jadi anak dia tu masa hari mula-mula nak terbang tu, nak pergi tu, sampai dekat mikhat, dia berniat, sahaja aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahlul. Buat dekat diri sendiri dahulu. Dia pun pergi tawaf, dia pergi sa'i, kemudian dia gunting rambut. Baik, umrah untuk anak dia lepas lagi? Dah lepas. Settle lah. Dah habis dah. Cumanya saya pesan kepada jemaah, kalau boleh sekurang-kurangnya buatlah 2 kali. Sebab umrah yang pertama ni takut bimbang, ada kesilapan ataupun ada kesalahan. Okey, baik, contoh Zul tak bisa pergi, contoh. Okey, kali pertama Zul pergi buat dekat diri sendiri. Kali kedua pun esok umrah sunat pun buat dekat diri sendiri ni. Faham tak? Cuma umrah yang ketiga barulah kita nak buat dekat ayah kita ke, kat mak kita ke, abang kita ke, baru boleh buat. Faham tu? Okey? Macam tu. Ada apa nak tanya? Yang lain belakang? Okey, baik. Ustaz, saya pernah pergi haji, saya dah buat umrah dah. Jadi saya nak pergi ni, saya nak buat apa? Buatlah kat diri sendiri. Saya dah buat umrah banyak kali dah. Carilah orang, adik-beradik kita, kaum kerabat kita yang mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang meninggal, yang tak pernah haji, tak pernah buat umrah. Kita buat kat mereka. Boleh. Macam tu. Baik, kemudian umrah badal. Umrah badal ni boleh dilaksanakan bagi yang uzur, bagi yang telah meninggal dunia, ataupun bagi yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh. Dengar saya cerita. Katakanlah kita nak pergi umrah, kita pergi ziarah nenek kita, tok kita pergi tok ataupun nenek kan, nek ni cek nak pergi umrah ni. Cara orang kampung kita lah. Cek nak pergi umrah, nak pergi Mekah. Oh, nak pergi mana ni? Hang anak siapa ni? Mata pun tak nampak lah. Anak sekian-sekian tu, oi.
Ya seronoklah hampa, mudah-mudahan boleh pi Makkah, pi buat umrah. Nek ni dah tua dah macam ni lah, mata pun tak nampak, tak boleh pi seronok hampa pi. Ni kalau hang pi ni hang tolong buat kat Nek boleh tak? Ni nak mai tanya Nek macam ni lah. Ni nak cek nak pi ni, insya-Allah Nek, kalau cek pi buat umrah ni, kalau cek dah buat elok semua dah, ada masa lapang cek ingat nak buat dekat Nek boleh tak? Hang tolong buat dekat Nek. Bolehlah buat. Kita tolong buat dekat dia. Niatlah sahaja aku berniat mengerjakan umrah bagi nenek aku yang uzur. Jangan sebut arwah pula, dia hidup lagi. Betul punya cucu. Dia hidup lagi. Nah, aku berniat mengerjakan umrah badal bagi nenek aku yang uzur. Nama contoh nama apa? Cik Esah binti Ahmad contoh. Dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahalul. Ustaz, saya nak buatlah Ustaz, dekat pok saya, dekat tok saya, tok wan saya. Tapi depa bisa pi haji tu, masa pi dek, depa bisa pi masa pi dek KP ayak dulu tahun 70-an tu. Dah lama dah. Kat 50 tahun dah. Ni saya nak pi ni, saya teringat nak buat dekat depa. Boleh tak? Boleh tak nak buat? Tak boleh sebab dia buat dah. Saya nak pesan ni, nak bagi faham. Tolong saya nak bagi faham ni, sebab ada yang duk tanya soalan yang sama. Sebab apa? Jika sekiranya tak kira siapa-siapa pun, mak, ayah kita, tok, nenek, adik-beradik kita, siapa-siapa, semasa hayat mereka telah pun buat umrah untuk diri sendiri. Mereka pergi sendiri, pi buat umrah, pi buat haji. Dah buat dah. Tak boleh buat. Kita dah tak boleh buat badal. Faham tak? Penat ni minum ayak lagi. Tanya. Kalau macam arwah mak kita tu tak bisa pi. Yang tu pun sama. Jika mak kita tak bisa pi, ayah tok wan kita tak bisa pi, tapi kita pedah upah orang dah buat, jadi maknanya dah buat lah. Okay, kewajipan untuk arwah dah bisa buat dah lah. Okay, contoh, dengarlah. Katalah nenek kita tadi ni, dia sihat walafiat elok. Sihat walafiat elok. Cuma dia mata tak nampak. Dia tak sakit, dia uzur dia, lanjut usia saja. Jalan pun nak kena pimpin. Baik, kita pergi jumpa dia. Dia kata tak apalah, tolong buat kat Nek. Kita buat. Kita pergi umrah nanti. Selesai umrah yang pertama buat dekat diri kita, umrah kedua pun dekat diri kita lagi. Baik, yang ketiga baru kita buat. Aku berniat mengerjakan umrah badal bagi nenek aku yang uzur, Esah binti Ahmad. Kita pun niat dah. Kita pun buatlah umrah dekat dia. Dekat saya cerita ni, kita pun buat umrah dekat dia. Kita balik beritahu, Nek, saya dah buat dah umrah kat Nek. Alhamdulillah. Nah, saya bawa balik kurma sikit kat dia. Kat Nek makan lah. Contoh, duk tak lama lepas tu, 2 bulan meninggal. Nenek kita ni meninggal. Contoh, boleh tak kita nak buat lagi kat dia? Sebab dah buat. Itu yang nak bagi faham. Jadi kita nak buat umrah badal kat orang, orang sakit, kita kena bagi tahu tak? Kena bagi tahu sebab apa kita? Sebab kita tak mau bertindih. Pasal apa kita kata tak mau bertindih? Sebab akan berlaku contoh kata lah ni kata kita buat dekat dia. Faham tak? Kita tak beritahu dekat waris lain. Tiba-tiba waris dia yang lain pi buat umrah nak buat dekat dia juga. Boleh tak lagi? Sebab dah buat. Sebab tu kita kena maklumkan pada waris. Okey? Sama juga dalam keluarga kita. Ada orang tanya, Ustaz, kita nak pergi Mekah ni kena buat kenuri ke? Saya kata tak kena buat kenuri. Kalau kata kena tu wajib. Saya kata harus. Okey, kita panggil buat kenuri, baca Yasin, kita nak jumpa adik-beradik kita apa semua. Dengar, saya nak bagi tahu ni, nak bagi faham ni. Katakanlah kita nak pergi umrah, kita, saya, isteri dengan anak kami 3 beranak nak pergi buat umrah. Okey? Kebetulan pula masa bulan lepas, contoh kata mak meninggal. Kata mak saya meninggal, tak pernah pergi haji, tak pernah pergi umrah. Ni saya bagi contoh ni. Kemudian kebetulan saya memang nak pergi umrah dengan isteri dengan anak. Saya panggil adik-beradik mai. Baik, semua assalamualaikum semua ni.
abang panggil semua Angah, Alang, Atih, Acu, Acik semua sekali, panggil semualah. Nah, ni adik-beradik kita semua. Kebetulan abang nak pergi Mekah ni, nak pergi dengan kau, nak pergi buat umrah. Jadi abang nak minta izin semua kepada adik-beradik semua. InsyaAllah jika berkesempatan, okey, dah lepas buat umrah wajib kami ni, abang ingat nak buat umrah dekat mak. Boleh ke tak? Lepas kata tak apalah bang, abang dah pergi umrah ni, tolong buat dekat mak sekali. Boleh buat tak kat mak? Boleh. Baik, saya pun pergi buat umrah. Dah selesai dah buat umrah semua, saya balik. Selang 2 bulan, Angah dengan Alang pula nak pergi buat umrah. Angah dengan Alang pula pergi buat umrah. Baik, bila Alang dengan Angah, adik saya ni nak pergi buat umrah, boleh tak lagi dapat kat mak? Cerdik. Jom, kapal terbang ada petang ni. Nak bagi faham tu lah, bukan senang. Okey, sampai nak terkelak angkor. Okey, okey, baik. Jadi itulah dia nak cerita nah. Sama juga umrah badan pun macam itu juga. Baik. Kemudian perkara-perkara sunat selepas berniat umrah, bertalbiyah, saya kata tadi, bertalbiyah di bibir jemaah sebanyak 3 kali. Istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, baca. Nak tidur malam baca yang tu. Nah, Nabi kata barang siapa yang nak tidur malam, dia duduk di pembaringan, dalam keadaan dia duduk atas katil dia, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali dia baca. Nabi kata apa? Allah akan hapuskan dosanya sebanyak buih di lautan. Tu pun tak mau buat lagi. Rugi kalau kata kita tak buat tu. Daripada umur kita balik, law ni kita dah 50, 60, baru kita baru tahu. Nu kita dah tinggal berapa lama dah. Rugi sangat-sangat. Buatlah. Okey? Baik, istighfar. Kemudian selawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat ke atas Nabi. Ya Allah, dengan berkat selawat ni aku mohon kepada Engkau, ya Allah, mudahkanlah urusan aku dan mudahkanlah urusan kami semua yang nak buat umrah hari ini. Mudahkanlah ya Allah, sihat tubuh badan kami supaya kami dapat melaksanakan ibadah seperti mana yang kami belajar di tanah air, dengan tawafnya, dengan sa'inya, semua sempurna elok. Doa, tuan-tuan, saya sendiri yang bawa jemaah ni pun, saya doa minta Allah Ta'ala buat solat 2 rakaat. Minta nak keluar kubur ni, minta lah 2 rakaat. Solat hajat 2 rakaat. Ya Allah, aku nak bermusafir. Solat musafir buat juga. Dan solat hajat pun kita buat juga. Mudahkanlah urusan kami. Dan aku nak buat umrah hari ni, aku nak bawa jemaah-jemaah aku seperti mana yang aku ajak pada mereka, aku bagi tahu, aku bimbing mereka sewaktu di Malaysia ni, minta supaya mereka faham dan mereka ingat apa yang aku ajak ni, mereka faham. Nah, tuan-tuan jangan harap doa saya aja. Kena doa sendiri juga. Ni doa Ustaz, tolong doa kat saya, tolong doa kat saya. Doa bukan tak doa, diri kita sendiri pun kena doa juga. Nah, kita doa untuk diri kita dan untuk kawan-kawan kita yang lain. Jangan doa kat diri kita seorang ya. Kedekut piang kan. Nah, kat tangan, ya Allah, aku nak pergi umrah ni, kami ni ramai yang nak pergi, 40 orang satu bas kami nak pergi ni. Mintalah urusan aku, ustaz, kami semua petugas-petugas, jemaah-jemaah kami 40 orang ni pergi selamat, balik selamat, dapat melakukan umrah supaya kami dapat melaksanakan macam mana yang kami belajar. Semua selesai dan dengan sempurna elok. Tuan-tuan, kadang-kadang asbab doa tu, kita bukan doa kat kita seorang, doa dekat orang lain. Tuan-tuan, Nabi pesan, Nabi kata apa? Apabila kita mendoakan kepada orang lain, adik-beradik kita, kawan-kawan kita tak cerita kat dia pun. Ya Allah, kawan aku ni, sekian-sekian nama, kita doa kat dia, mintalah bagi rezeki kat dia yang baik, yang halal, yang banyak barakah. Tengok dia berniaga pun agak slow sikit kan ini, supaya ada rezeki dia boleh pergi buat umrah. Doa. Ni kawan aku ni, ya Allah, tak bertemu jodoh lagi, mintalah dia bertemu jodoh. Doa. Kita minta yang baik-baik lah. Okey. Baik, kemudian berdoa. Macam saya cakap tadi, berdoa kepada Allah, dijauhkan daripada segala gangguan iblis dan syaitan, serta dimudahkan segala urusan untuk mengerjakan ibadah umrah. Dan apabila jemaah telah pun berniat ihram umrah, maka kenalah jaga 13 larangan yang berada pada diri kita. Kena jaga 13
larangan. Baik, ni yang nak ambil dah ni. Peringatan, jika sekiranya jemaah telah pun berniat ihram umrah walaupun umrah sunat, maka jemaah tersebut tetap perlu menyelesaikan semua rukun-rukun dan wajib-wajib umrah tersebut, dan jemaah tersebut tidak boleh membatalkannya dengan sesuka hati kerana ianya masih lagi berada di dalam ihram umrah. Sudah pasti ianya akan pulang ke tanah air dengan membawa pantang larang ihram yang masih berada pada dirinya. Nasihat saya, sebelum kita nak pergi mengerjakan ibadah umrah, pastikan kita mempunyai ilmu yang cukup dan faham cara-cara hendak mengerjakannya. Semoga kita dapat mengerjakannya dengan baik dan sempurna. Sebab apa saya sebut sempurna? Allah Ta'ala sendiri sebut. Ni Allah Ta'ala sendiri sebut dalam surah Al-Baqarah, wa atilmul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Apa maksud sempurna? Buat lebih kurang ke? Buat cincai-cincai ke? Ataupun buat elok-elok? Buat elok-elok. Kena buat elok-elok, ikut syarat-syarat dia, ikut peraturan dia. Kita tak boleh buat ikut fikiran kita, kita tak boleh buat ikut sedap hati kita. Tak boleh. Saya sendiri yang duk pi pun macam tu juga. Contoh ni saya bagi contoh. Kata saya duk pi banyak kali ya. Pi ya, orang berkata aku tawah 3 cukup orang kata. Boleh ya? Tak boleh. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Okey, Allah tahu. Baik, selesai. Okey, saya rasa setakat ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah silap daripada saya minta pun tak banyak-banyak. Dan sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.